Bro, Ya bang. nak trade in Wow. Uish. Realme GT7. Realme GT7 Dream Edition. Edition. Aku beli tahun lepas. Tahun lepas Nak Uish. trade in. Uish. Ni model suara rapat ni. Tahu tak apa? Tengok condition. Condition tu lagi full set. Kau tengok lah dalam tu. Tu asal. Dia formula dia. Uish. Cantik lagi lah condition dia. Sekejap tengok. Cun punya tu. Dah tengok full set dia. Sekejap. Yang ni aku beli tak silap aku dekat dalam Malaysia Ha? ada dalam 200 ke 300 pieces. Tu dah pasal. Sebab sini ada beberapa unit je benda ni. So aku ingat aku dah try ini tapi tak pakai pun. Aku beli untuk display. Display je. Uish. Sayang Sebab aku lah. minat yang Aramco ni, Formula 1 ni. Oh faham. Aku memang collector lah cik. Tapi collector pergi jual lah. Nah. Okay, tapi kalau macam kata kau ambil kau try yang ini, kau dah ambil yang pun apa pula? Aku ingat nak ambil yang Realme juga tapi yang model terbaru. Yang terbaru. Yang Formula 1 yang special ni ada tak? Ada. Yang Z8 Pro tu kan? Betul. Ada. Ni Ni ada. kotak putih apa hijau ni Kotak kan? hijau ni. Tapi kotak dia lagi apa simplify lah. Macam ni usah gerabak kan. Yang ni senang. GT8 Pro. Yang ni seal lagi ya? Sale box lagi. Masih sale lagi. Kita orang tak ada buka lagi. Yang ni harga berapa kalau kau trade ni? Berapa harga asal dia? Okey, ni harga asal dia ada 4699 harga asal dia. RM4,699. Betul. Sekejap. Aku nak trade ni tak? Tapi sayang kau ni. Betul asal. Sebab aku collect benda-benda ni tau. Tapi bukan. kalau jadi kat rumah jadi tukang buat apa kan? Betul lah pasal bang. Kau rasa-rasa aku trade in ke tak? Sekejap bang, trade in je bang. Trade in je. Trade in je lah. Tak boleh tak pakai kan? Nak Rugi. simpan lama-lama bateri kembung lah apa lah kan? Betul lah pasal. Kalau ni kita boleh bagi orang lain bang. Boleh lah. Bagi orang lain merasa lah. Okey. Aku ambil ni. Okey ni. GT8 Pro. Okey. So yang ni so kalau ni jadi kau tambah sikit lah Tambah sikit je dah lah. Sebab ni sama kot. Formula 1 team kot. Sikit je. Tambah sikit je lah Okey. So ni memang kau nak bayar macam ni lah? Aku bayar cash. Tapi yang ni baru kan? Okay, baru je. Baru Oh. Yang ni yang spek berapa gig? Okey, yang ni spek dia sekejap aku tengok je belakang. Okey, ni spek dia 1651. Okey ngam. Aku check yang 16 gig RAM ni. Alright. Boleh lah. Kau check kat mana? Okey, kita bersih kat kaunter terus. Alright jom. Jom.